Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhanku, Kau pemudahkanlah aku ingin bertemu duga pada hari ini ya Allah. Jika aku terlupa maka Kau ingatkanlah apa yang sepatutnya aku ingat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf nak bertanya. Okey, boleh. Di mana bilik temu duga? Temu duga akan dijalankan di tingkat 3 dan boleh mengikuti laluan sini. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak tuan. Sama-sama. Doakan saya tuan. InsyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Boleh minta fail? Boleh tuan, insyaAllah. Bismillah. Mak Bustama bin Muhammad Fadullah ya? Betul tuan. Okey, CJ dah jahaz. Macam mana untuk dapatkan CJ dah jahaz ya? Begitulah tuan cara saya untuk mendapatkan CJ dah jahaz tuan. Okey, baik. Saya faham. So awak tinggal berada di mana sekarang? Kok gaya-gaya macam anak gitu tu.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Jap salah duk. Jap. Pegawai Pasal macam tadi kau baca doa tadi. Macam tu. Amin. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak. Jap. Asal kelakar. Kenapa? Jap. Tak boleh juga. Dia macam tengah Tak boleh buat Zoom. tak. Dah macam Zoom out. Okay, jap. Apa yang kau cakap dengan ni? Sorry duk. Okay, kali-kali betul-betul. Saya juga merupakan seorang imam dan imam kepada 4 orang isteri saya. Dan saya juga memiliki, setiap isteri saya memiliki 5 orang anak. Isteri yang pertama 5, isteri yang kedua 4, isteri ketiga 5 juga, dan isteri yang keempat 6 orang. Okey, baik. Dia tak tahulah sini ada Rida. Main tebal aku main Mak, siapa Pak Isi? Kahwin tak lagi.